Assalamualaikum Kak. Besok nak order macam mana? Kita ada start dah. Oh ni. Pertama, kita pilih dulu mi dia nak mi apa. Nasi putih pun ada. Sup apa, pilihan sup. Sebenarnya sup dengan bakso ni berbeza kuah. Dia punya apa tu, resepi dia berlainan. Oh ya. Sup lain, bakso pun lain. Rempah dia lain. Okey, saya nak nasi empit. Okey. Campur semua boleh Kak? Campur semua. Tapi gearbox tak nak. Ya, apa tak nak boleh. Ni kambing. Yang ni urat. Oh, okey, agak lembu Yang ni pipi lembu. Yang ni perut lembu. Sedap. Okey, yang ni daging lembu. Okey, ini ayam. Okey, boleh. Bola boleh. Boleh? Okey, yang ini kuah sup, yang ni kuah bakso. Okey, kosok je. Panas. Ini sambal kicap. Okey. Okey, boleh saya ambil. Terima kasih Kak. Kak, yang satu nak bakso? Okey. Bakso bihun. Bakso nak bihun Okey. Okey, bihun. Okey, bakso ada pula. Kalau tak apa campuran lain nak campur semua ke nak pilih? Kambing. Kambing, Tu urat urat lembu. Yang ni perut lembu. Okey, perut boleh. Perut lembu. Bangun kan? Lagi. Nasi. Okey dah. Dengan bergedil. Yes. Bergedil tu wajib. Wajib kuah bakso. Kuah bakso kita ada sos cili. Itu semestinya. Ini kicap ABC. Ayam daging. Oh, nak bergedil tak? Bergedil RM1 lagi tak? Oh, dia macam cair sikit Dia cair sikit kuah dia. Jernih gitu kan. Jenis sikit. Lama dah niaga ke sini? Kita daripada since 1996. Dah 30 tahun. Dekat 30 tahun? Okey, boleh Kak? Sambal nak asyik. Sama nanti saya ambil. Okey, terima kasih. Saya akan buka hari-hari ni? Kau buka hari-hari. Pukul berapa? Kita daripada 9 pagi sampai pukul 6 petang. 9 sampai 6 hari-hari Hari-hari. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih.